asam rebus dengan tenggiri masam. Siapa yang suka masak asam rebus, batang keladi, tapi nak masak takut gatal. Ni jalan penyelesaian dia. Ini adalah lambuk. Tak payah rebus, tak payah apa, terus masak. Tumis pun boleh, buat masak asam rebus pun boleh, masak lemak pun boleh. Jom Kak Fiza sharekan macam mana mak Kak Fiza masak. 3 pelepah je. 2 pelepah atau 3 pelepah je tinggal. 2 tak sedap. Bukannya tak boleh. Boleh, tapi tak sedap. Macam ampek. Tapi lambuk dia tak payah rebus mak kan? Tak payah. Dia boleh buat ulam lagi kata. Tapi dia memang tak gatal, tak macam keladi. Isikan pelalin. Ini. Tak payah rebus. Terus je masak. Confirm tak gatal kalau lambuk. Dah siap. Bekal untuk mak mengaji, makan beramai-ramai hari ni.